Ustaz, Ustaz dapat sudi lapangkan masa dengan kami Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun tak dapat, walaupun belum Allah Ta'ala izinkan untuk bersama dengan Ustaz di madrasah kami di Kelang, tapi Allah Ta'ala permudahkan untuk kami dapat jumpa Ustaz dan Ustaz bersama kami malam hari ini secara online. InsyaAllah, Pada satu masa Alhamdulillah. nanti kita akan bersua Ustaz, dapat kami tasyarraf bihudurikum ila madrasatina Ustaz, insyaAllah. Sekarang InsyaAllah. akhir berada di Riba Anwar As-Safa. Masya Allah. Ustaz saya Abdul Ah, Majid dah lain terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih di sini insya-Allah. Moga-moga kalau rezeki dapat bertemu besok Ustaz insya-Allah di sana di tempat Ustaz insya-Allah. Amin. Ahlan, ahlan. Untuk tuan puan sekalian yang bersama kita pada malam hari ini, tajuk yang pernah ataupun tajuk yang dah kita dikongsikan bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Sayyid Abdul Qadir Al-Jufri. Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lepas berkenaan dengan bagaimana dapat menggapai syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Salam. sebelumnya itu dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muqti berkenaan dengan rahsia selawat. Selawat dan sunnah Nabi ini merupakan dua perkara yang tak boleh dilepaskan. Maka malam hari ini bersama dengan guru kita akan mengupas dan juga mengajar kita bagaimana apakah sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya menjadi warisan peninggalan baginda kepada kita untuk kita amalkan, dan dah ramai daripada umat baginda yang meninggalkan sunnah tersebut. Tapi malam hari ini Allah muliakan kita lagi sekali tanpa membuang masa, majlis selawat pra-festival daripada Ar-Rashid menjemput dan juga penuh ta'zim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Luqman Hakim Muhammad hafizahullah subhanahu wa ta'ala, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa inna at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nizam, sahabat yang rapat, yang kita sanjungi, yang kita muliakan, yang kita kasihi. Beliau banyak berjasa dalam menyebarkan dakwah mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewarisi abangnya yang dahulunya kita kenal, Ustaz Rashid, masya-Allah. Semoga beliau ditempatkan bersama para anbiya was salihin. Maka alhamdulillah, salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apabila kita dapat menghidupkan segala sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Dan inilah salah satu saham yang kukuh untuk melayakkan diri kita semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, apatah lagi di hari kiamat. Terima kasih kepada Pertubuhan Ar-Rashid yang menganjurkan program yang luar biasa yang julung-julung kali diadakan. Sebelum tibanya bulan Rabiul Awal sudah ada auranya, masya-Allah. Seolah-olah kita tidak sabar-sabar menanti kedatangan bulan kelahiran junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya sebagai persiapan untuk kita menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal ini dengan apa yang telah diusahakan oleh Pertubuhan Ar-Rashid ini sangat tepat untuk kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sebagaimana pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tidak cinta. Seharusnya kita kenal sebenar-benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadiannya,
sunnah-sunnahnya. Kerana tanda cinta seseorang itu pada Rasulullah, alamatul mahabbah al-ittiba'. Tanda cinta seseorang itu pada Rasulullah dengan mengikut Rasulullah. Maka sesiapa sahaja yang mendakwa mencintai Nabi Muhammad tanpa berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka mereka itu bohong. Wal'iyadzubillah. Para hadirin yang bersama pada malam ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nizam yang kita kasihi, yang kita muliakan, yang memberi ruang kepada saya untuk mengisi salah seorang dalam program Pra Festival ini, untuk kita sama-sama terjemahkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selawat kepada Nabi. Mahabbah kepada Nabi ini salah satu perkara pelengkap kesempurnaan iman seseorang itu kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang itu sehingga ia menjadikan aku, katanya Rasulullah, orang yang paling dia cintai, lebih daripada ibu bapanya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada harta dunia yang lain lagi. Maka cinta ini tidak dapat kita buktikan kecuali dengan kita jejak, ikut segala apa sahaja yang disukai oleh Nabi Muhammad, itu yang kita buat. Kerana tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia cinta dan dia suka kepada apa yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia benci dan dia tinggalkan perkara apa sahaja yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah barulah sempurna iman kita kepada baginda, kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini sedikit perkongsian sebagaimana yang diberikan tajuknya, untuk kita berbincang pada malam ini tentang sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan atau dilupakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah, setiap apa yang diamalkan oleh Rasulullah, setiap apa yang berlaku pada Rasulullah, itu merupakan perkara wahyu min Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuhas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengungkapkan sesuatu perkara, tidak melakukan sesuatu perkara kecuali semua itu wahyu daripada Allah, termasuk perjalanannya, kehidupannya, pemakaiannya, pemakanannya, segala kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik makhluk ini, semuanya yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa para ulama mengira dan banyak menghitung tentang sunnah-sunnah Nabi yang kian hari kian dilupakan. Bahkan sebahagian umat tidak mengenali apakah itu sunnah-sunnah Nabi. Sedangkan sunnah Nabi ini sangatlah banyak dan sangatlah luas. Bermula daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur balik. Bahkan saat kita tidur itu pun ada kaitan dengan sunnah. Sehingga ke dalam tandas sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita bagaimanakah yang sepatutnya kita lakukan sebagaimana dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi ibadat kita, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbincangan tajuk kita pada malam ini sangatlah penting dan tidak menjadi satu perkara yang asing, kerana telah disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islam ghariban wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil gharaba. Rawahu Muslim, hadis yang sahih. Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Islam itu dimulai berkembang dalam keadaan yang asing. Peringkat awal Islam, datangnya Islam dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak dikenali, dalam keadaan yang asing, sehingga berkembangnya Islam, sehingga masyhur, sehingga tersebar, sehingga dikenali Islam. Dan Islam ini yang sudah masyhur ini kembali sedikit demi sedikit, kembali wasayaudu kama bada'a ghariba, dan akan kembali menjadi asing pula. Katanya Rasulullah, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Seumpama hari ini, kalau kita mempraktikkan melakukan sesuatu sunnah Nabi dalam keadaan orang yang tidak mengenal sunnah, maka seolah-olah kita orang yang asing di mata masyarakat. Seumpama pemakaian kita, kalau kita berpakaian-pakaian sunnah, seumpama contoh dengan imamah, dengan serban begini, dengan memakaikan syal, dengan memakaikan jubah ataupun gamis, dipandang pelik, seolah-olah baru turun daripada planet. Sedangkan perkara ini perkara yang rutinan, yang dipakai, yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin hari semakin banyak sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan, yang dilupakan oleh umat Islam sendiri. Perkara inilah yang perlu kepada usaha di kalangan kita untuk kita menghidupkan balik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam diri kita sendiri. Kita mulakan dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan pelajar-pelajar kita, dengan masyarakat yang terdekat dengan kita, sehingga sunnah ini kembali subur dan kembali dikenali di mata masyarakat umat Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang dikatakan asing. Siapakah yang masih lagi sentiasa dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, man ahya sunnati ba'da fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Barang siapa menghidupkan sunnahku ketika rosaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang syahid. Kalau 1 orang syahid itu pun sudah besar pahala dan ganjaran Allah, apatah lagi mendapat pahala 100 orang mati syahid. Bagi siapa? Bagi sesiapa yang berpegang kepada sunnah, menghidupkan sunnah di saat sunnah-sunnah ini dilupakan. Di saat fitnah akhir zaman, kita tidak nafikan kita sudah berada di fasa akhir zaman. Banyak fitnah berlaku di sekeliling kita, sehingga kebenaran dilihat, kebatilan dipandang kebenaran, sehingga menjadi kesamaran di kalangan umat hari ini, tidak memahami apakah yang benar, apakah yang batil, tidak dapat membezakan yang sahih dan yang salah. Inilah fitnah yang berlaku. Cara untuk kita selamat daripada fitnah akhir zaman ini, salah satunya kata para ulama, kita berpegang teguh kepada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara untuk kita berpegang teguh pada sunnah? Kita mendekati pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para ulama was-salihin. Mereka inilah yang disebut oleh Rasulullah al-ulama warathatul anbiya. Para ulama inilah pewaris-pewaris Nabi. Tidak digelarkan seseorang itu ulama sehingga di dalam hatinya itu dipenuhi dengan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah digelarkan seseorang itu ulama kecuali mereka itu yang menjadi contoh kepada masyarakat dalam mempraktikkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dalam pemakaiannya, dalam segala gerak-gerinya, sebagaimana yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun
as-sabiru fihim ala dinihi kal ghabidi 'alal jamar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku satu zaman. Zaman yang mana? Di mana orang yang berpegang kepada agamanya, berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad, berpegang kepada syariat, seperti menggenggam bara api. Perlu kepada kesabaran, perlu kepada kesungguhan. Di saat manusia lupakan sunnah, kita dapat hidupkan sunnah. Di saat manusia tidak mengenal sunnah Nabi, kita dapat amalkan sunnah Nabi. Perlu kita tahu apakah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekian hari kian dilupakan. Para ulama menghitung sehingga sampai kepada 90 lebih sunnah. Bahkan sebahagiannya banyak. Kalau kita nak bicarakan pada malam ini, mungkin tidak cukup dengan waktu yang diberikan. InsyaAllah, saya cuba kongsikan beberapa sunnah yang kita boleh kembali praktikkan ke dalam kehidupan seharian kita. Cuba kita amalkan sebagaimana apa yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita sangat bertuah kita dipertemukan di alam maya ini. Terima kasih kepada Pertubuhan Ar-Rasyid, walaupun kita berjauhan, yang belum datang ke Kelantan lagi, kita dapat bertemu di sini, walaupun masing-masing di tempat masing-masing, tetapi tidak menjadi batasan, tidak menjadi halangan untuk kita berada dalam majlis ilmu, kita berada dalam majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Sayyidil Habib Umar menyebutkan min ba'idin gharibah kam min gharibin ba'id. Berapa ramai orang yang dekat tapi hakikatnya jauh. Berapa ramai orang yang jauh pada hakikatnya dekat. Kita hari ini, malam ini, saat ini, walaupun berjauhan, pada hakikatnya kita dalam satu majlis. Salah satu rahman Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila kita membicarakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita, ke dalam rumah kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Kita berharap dengan majlis ini, dengan apa yang diaturkan ini, menjadi asbab kepada Allah taala pelihara kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman insya-Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini, di zaman ini, sangatlah susah untuk kita istiqamah dalam mempraktikkan sunnah Nabi Muhammad. Sebab itulah dijanjikan bagi sesiapa yang berpegang, disebut dalam salah satu riwayat, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Sesiapa yang berpegang dengan sunnahku ketika umatku di dalam kerosakan, dalam kelalaian, ramai hari ini umat lupa kepada Rasulullah, lupa kepada sunnah Nabi Muhammad. Kita dapat berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad di saat umat dalam kerosakan inilah, maka baginya ganjaran 100 orang mati syahid. Subhanallah, moga-moga kita tergolong dalam seorang yang dapat menghidupkan, membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sunnah yang kita nak kongsikan pada malam ini yang kiang hari dilupakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling basic sekali adalah siwak. As-siwak, sugi. sallallahu alaihi wasallam. Dan sugi ini cukuplah besar. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda kepada kita, laulam asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jikalau tidak menjadi kesusahan kepada umat aku, la amartuhum, aku akan wajibkan kepada mereka dengan siwak. Kalau ini katanya Rasulullah, sekiranya sugi ini ada di mana sahaja, maka wajib Rasulullah ingin mewajibkan penggunaan sugi. Penggunaan sugi siwak ini yang
diabaikan, dipandang lekeh, sedangkan harganya cukup murah tetapi ganjarannya cukup besar. Rakaatani bisiwak khairun, lebih baik daripada satu rakaat dengan menggunakan sugi, lebih baik khairun min sab'ina bighairi siwak, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa sugi. Dua orang yang salat, seorang menggunakan sugi, seorang tidak menggunakan sugi, salat ini digandakan 70 kali ganda oleh Allah. Salat ini tidak digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang sama, ibadat yang sama, ganjaran yang berbeza disebabkan sebatang sugi sahaja. Bahkan Rasulullah meriwayatkan dalam banyak lagi hadis tentang kelebihan sugi menjadi asbab kepada redha Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersugi bukan hanya untuk solat. Rasulullah ketika nak tidur Rasulullah bersugi. Ketika Rasulullah bangun tidur Rasulullah bersugi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memasuki rumahnya Rasulullah bersugi. Sebagaimana disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala. Berapa ramai hari ini nak masuk rumah bersugi. Kalau bangun tidur tu gosok gigi, ramailah gosok gigi. Nak tidur mungkin ada yang gosok gigi. Tapi ketika nak baca Quran sugi. Ketika nak baca kitab sugi. Ketika nak salat sugi. Ketika nak berwuduk sugi. Subhanallah. Maka sugi ini sangatlah besar faedahnya sehingga disebut oleh Al-Imam Al-Habib Sa'ad dalam kitabnya As-Siwak, salah satu faedah yang besar tentang sugi ini, sesiapa yang melazimi siwak akan memudahkan memudahkan seseorang itu menyebut kalimatus syahadah ketika nak menghembuskan nafas yang terakhir di dunia ini. Sesiapa yang beramal dengan siwak, maka seseorang itu dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan syahadah ketika nak mati. Disebut dalam kitab dan banyak lagi faedah-faedah yang lain. Dengan sugi itu salah satu sunnah yang dilupakan, yang ditinggalkan oleh umat hari ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara lainnya lagi banyak sunnah-sunnah yang kalau kita hitung satu persatu banyak. Di antaranya adalah ketika seseorang menaiki kenderaan, disunatkan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa naik kenderaan. Ramai yang naik kenderaan tidak membaca doa, dan Rasulullah setiap kali menaiki kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunat ketika menaiki kenderaan. Bahkan dalam hukum fiqh diberi kelonggaran untuk tidak menghadap kiblat kalaulah solat itu solat sunat. Ketika kita menaiki kenderaan, ketika kita menaiki kenderaan kita boleh solat sunat, apa sahaja solat sunat, walaupun tidak menghadap kiblat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala, katanya ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjah bih. Katanya seorang sahabat Amir bin Rabi'ah, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat di atas tunggangannya. Tunggangannya unta, tunggangannya kuda. Nabi salat. Kita hari ini atas kereta. Lebihlah lagi lah mudah, lebih lagi lah selesa untuk kita melakukan salat. Tetapi ramai sunnah ini dilupakan. Tetapi kalau kita duduk dengan para habaib, dengan para ulama wassalihin, kita dapat melihat dengan mata kita sendiri mereka masih lagi beramal dengan sunnah-sunnah ini. Mereka ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menghidupkan sunnah Nabi di saat dilupakan sunnah. Sebab itulah pentingnya kita dampingi para ulama. Kerana para ulama ini mereka masih lagi beramal dengan sunnah. Kalau yang dilupakan oleh sebahagian besar umat, di antaranya lain sunnah lagi. Yang ketiga yang saya dapat kongsikan, saya cuba kongsikan seberapa banyak yang boleh pada malam ini. Antaranya, apabila seseorang itu bermusafir, disunatkan kita bertakbir. Apabila kita menaiki tempat yang tinggi, bukit ataupun tangga ataupun tempat yang semakin menaik, kita sunat bertakbir. Apabila kita menuruni ke tempat yang semakin rendah, kita sunat bertasbih. Sama ada kita di atas kenderaan ataupun kita berjalan kaki. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Katanya Jabir bin Abdullah, apabila kami menaiki kawasan yang tinggi, kami bertakbir. Apabila kami turun, kami bertasbih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari dan Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi bermusafir menunaikan haji ataupun umrah, setiap kali naik ke tempat yang tinggi dalam perjalanan mendaki bukit atau tempat tinggi, kabarna, Nabi dan para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah ini dilupakan, tidak ada yang dilakukan. Tetapi sebahagian ulama masih lagi beramal dengan sunnah ini. Ada satu cerita ketika mana tahun 2010 berlakunya multaqa ulama dunia di kota Hadramaut, dihadiri oleh beberapa ulama besar, termasuklah Syekh Al-Usamah Al-Azhari. Syekh Usamah Al-Azhari ketika itu dia timbalan mufti Mesir. Datang dia ke Hadramaut. Ketika datang ke Hadramaut untuk menghadiri multaqa ulama dunia ini, maka ada seorang ustaz namanya Ustaz Abdullah. Dia yang mengiringi Syekh Usamah ini menziarahi sekitar kota Tarim. Maka diceritakan oleh Ustaz Abdullah ini dalam satu pengajian, dia kata, Masya Allah, ketika saya mengiringi Syekh Usamah ini, ketika menziarahi Masjid Al-Muhdar. Masjid Al-Muhdar di kota Tarim ini masjid menara tertinggi yang dibuat daripada tanah. Ini dibuka khusus untuk VVIP. Ulama-ulama dibukakan untuk naik. Orang biasa tak dibuka. Katanya Ustaz Abdullah yang mengiringi Syekh Usamah ini, kami melihat dengan mata kami sendiri. Ketika Syekh Usamah menaiki tangga, menaiki menara tadi, maka kami dengari daripada mulutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengingatkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menuruni tangga, beliau bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan dan sudah tidak diamalkan. Sedangkan ulama yang teliti kepada sunnah Nabi Muhammad, mereka akan berusaha beramal dengan sunnah Nabi daripada sekecil-kecil sunnah sehingga sebesar-besar sunnah. Setiap sunnah itu nur, kata para ulama. Setiap sunnah Nabi ini memiliki nur, cahaya yang mencahayakan hati kita. Sebab itulah perlu kita berusaha seberapa banyak mungkin sunnah untuk kita praktikkan dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam rumah kita. Semakin banyak sunnah yang kita praktikkan dalam rumah kita, semakin bercahaya rumah kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah yang kian dilupakan dan tidak dilakukan lagi oleh umat hari ini adalah kita disunatkan solat ketika kita nak bermusafir. Setiap kali kita nak bermusafir, kita sunat solat, dinamakan solat sunat musafir. Dan juga disunatkan solat 2 rakaat ketika kita pulang dari musafir. Diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazah, fa abta'a bi jamali. Ketika itu saya pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, namun tunggangan saya perlahan dan lewat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terlebih dahulu daripada saya, dan saya sampai ketika waktu tengah hari. Lalu saya pergi ke masjid, saya dapati baginda berada di pintu masjid. Baginda bertanya, engkau baru sampai sekarang? Saya berkata, ya baginda, ya Rasulullah. Baginda bersabda, tinggalkan untamu, masuk ke dalam masjid dan tunaikan salat 2 rakaat, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi Muhammad datang dari peperangan, pulang daripada musafir sampai ke Madinah, bukan rumahnya tempat yang pertama, masjidnya tempat yang pertama yang tuju oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditunaikan 2 rakaat. Sunnah ini sudah lagi tidak kita lihat di kalangan kita yang lakukan. Agak susah. Tapi kalau kita cuba usaha, faham dan cuba praktikkan setiap kali kita bermusafir dan tiba di kampung kita, di rumah kita, kita mulakan di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah-sunnah lagi yang dilupakan oleh umat hari ini adalah kita saat ini berada di hari-hari 10 Zulhijjah. Kita sudah berada di malam ketiga daripada bulan Zulhijjah. Berapa banyak yang kita sudah bertakbir? Berapa banyak yang kita sudah bertasbih? Berapa banyak yang kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Hari-hari 10 ini hari yang sangat mulia di sisi Allah. Tidak hari yang paling afdal di dalam setahun. Hari yang cukup agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr, katanya baginda Nabi Muhammad. Tidak ada hari yang mana amalan-amalan saleh padanya itu lebih disukai, lebih diridai, lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari 10 ini. Untuk Allah pandang kepada hamba-hambanya dalam ketaatan. Para sahabat Nabi, seumpama Sayyidina Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar disebut dalam riwayat, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala yang menyebut di dalam kitabnya bahwasanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar. Untuk apa? Keluar ke pasar di hari-hari 10 ini. Yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr. Keluar ke pasar pada 10 hari ini. Untuk apa? Yukabbirani. Mereka bertakbir. Sehingga orang di sekeliling yang di pasar itu turut bertakbir. Kita hidupkan suasana takbir. Bahkan sunat bagi kita hari ini, setiap kali kita melihat binatang ternakan yang bakal dijadikan ibadat korban, kita sunat bertakbir. Sunnah ini sudah lagi kita tidak dengar, sudah lagi kita tidak lihat yang melakukan. Sedangkan perkara ini sunnah. Yang perlu kita lakukan, kita mungkin sudah ada binatang yang kita sudah beli, sediakan untuk ibadat korban, maka setiap kali kita lihat, khususnya di hari-hari 10 ini, setiap kali itulah kita sunat bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alillahil hamd. Maka ini dilakukan oleh para sahabat. Maka kita sunat bertakbir, perbanyakkan takbir, perbanyakkan tahlil, perbanyakkan tasbih. Kalau di Kota Tarim, di malam-malam 10 ini, mereka cukup subur dan meriah dengan takbir. La ilaha illallah adadal layali wadduhur. La ilaha, subhanallah. Suasana yang menghidupkan sunnah-sunnah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah lagi yang kian hari kian dilupakan adalah setiap kali kita ingin tidur, nak tidur, kita sunat mengibas tempat tidur sebelum kita berbaring, walaupun di hotel, walaupun di tempat yang suci dan bersih. Naam, kita lihat pada zahirnya bersih. Mungkin di sana adanya jin dan syaitan yang duduk di situ, yang ada di situ. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashih." Apabila seseorang daripada kamu menghampiri tempat tidurnya, maka hendaklah dia mengibas tempat tidurnya dengan hujung kainnya, sama ada dengan kain selimut ataupun dengan apa sahaja dia kibas tempat tidurnya, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang ada di atasnya. Kemudian membacakan dengan nama Tuhanku, meletakkan lambungku, bismikal rabbi wada'tu jambi, doa tidur, letak kepala kita dengan doa. Maka sunnah sebelum kita tidur, kita kibaskan tempat kita tidur. Ini juga kian hari kian dilupakan dan tidak dilakukan oleh sebagian besar umat. Tidur di mana sahaja tempat yang kita nak tidur, kita sunat mengebas, membersihkan dengan kain kita ini tempat kita nak tidur. Itu salah satu perkara yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita nak tidur pula, kita tidur di atas lambung yang kanan, letakkan tangan di pipi ini sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan kita berwuduk.
Inilah sunnah. Kata para ulama, salah satu perkara yang akan membantu untuk kita dapat husnul khatimah, lihat bagaimana cara kita tidur. Tengok bagaimana cara kita tidur. Kerana tidur itu latihan untuk mati. Tidur ini mati kecil. Bagaimana cara kita tidur? Adakah kita tidur, kita mulakan dengan doa? Setelah kita bangun daripada tidur, apakah yang kita mula-mula ingat? Ramai hari ini bangun tidur, mana handphone? Mana handphone? Mana handphone? Handphone mula-mula sekali yang diingatkan bukan nama Allah yang diingatkan. Sedangkan bila mana terjaga daripada tidur, alhamdulillah. Sepatutnya yang pertama sekali keluar daripada mulut seorang yang bangun daripada tidur kerana bersyukur kepada Allah setelah mana mati masih lagi dapat hidup, maka ucapkan alhamdulillah. Bukan kita mencari handphone. Maka hari ini ramai anak muda tidurnya dengan handphone dan bangun juga mencari terus pada mana handphonenya. Wal'iyadzubillah. Maka perlu kita kembalikan sunnah dalam diri kita. Lihat handphone sebelum tidur tidak menjadi masalah. Tetapi sebelum kita melelapkan mata, biarlah ada ruang kita letakkan telefon di tepi. Kembalikan hati kita dan lidah kita kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Beristighfar dan tutuplah kehidupan kita dengan kalimah La ilaha illallah. Dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Dengan ayat Al-Kursi. Dengan akhir suratul Baqarah. Dengan doa tidur. Dengan keadaan kita maafkan kepada sekalian umat. Kemudian kita tidur. Dan sekiranya kita tidur dalam hal keadaan begitu, tidur kita itu dikira ibadah. Kemudian bangun kita daripada tidur, kita terus mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Perkara ini yang perlu kita ajari anak-anak kita. Bangun, kejutkan anak, adik-adik bangun. Sebut alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Sebagaimana Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf, seorang ulama besar. Beliau mengatakan di seawal usia 3 tahun, ayahnya sudah melatih dirinya untuk bangun malam. Bagaimana? Di saat beliau tidur, ayahnya datang mengejutkan, Abdul Qadir, gom, bangun. Sebut la ilaha illallah. Maka Habib Abdul Qadir di usia seawal 3 tahun menyebut la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidur. Maka sesiapa sahaja yang bangun di waktu malam dan beribadah ini tidak hanya terbatas kepada salat, mungkin dengan zikir, mungkin dengan istighfar, dikira qiyam. Apatah lagi di malam-malam 10 ini kita hidupkan malam dengan beribadah, kerana ganjarannya sangat besar bagi mereka yang hidupkan malam-malam 10 Zulhijjah ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apabila kita salah satu sunnah lagi dalam proses perubatan hari ini. Proses perubatan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya adalah dengan cara berbekam. Berbekam hari ini salah satu cara perubatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah berbekam ini bukan perubatan yang terbaik, saya tidak akan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apa sahaja yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah cara yang terbaik. Terbukti kehebatan, keberkesanan dengan cara berbekam ini. Dan berbekam ini ditohmahkan dengan berbagai tohmahan dengan ilmu kedokteran hari ini. Sedangkan mereka ingin melupakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuba kita buat walaupun sekali dalam hidup kita. Apa sahaja penyakit akan hilang insya-Allah. Akan berkurang daripada diri kita. Kerana dengan cara berbekam ini, salah satu kaedah perubatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau pernah menziarahi Muqanna, seorang tabi'i, kemudian berkata, kamu tidak boleh sembuh sehingga kamu berbekam. Kerana sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya padanya, yakni pada berbekam ada penyembuhannya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis sahih. Katanya Rasulullah, sesungguhnya padanya, yakni berbekam, ada penyembuhannya.
Ini salah satu kaedah perubatan yang kiam hari kian dilupakan. Tidak dilakukan oleh sebahagian umat. Walaupun alhamdulillah masih lagi ada yang melakukan kaedah berbekam ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi perkara-perkara sunnah yang dipandang remeh, seperti setiap kali setelah makan kita disunatkan menjilat jari jemari kita. Bahkan hari ini bagaimana kita nak jilat jari, makan pun dengan sudu. Makan kita pun sudah menyalahi sunnah, menggunakan gerpu dan sudu. Sedangkan makan dengan tangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan kemuliaannya, dengan ketinggian darajatnya, Rasulullah menggunakan tangannya sendiri untuk menyuap makanan ke mulutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sebalik menggunakan tangan ini mempunyai sujud hikmah. Banyak hikmah. Sebelum makan kita disunatkan menyucikan tangan. Bila kita makan, Rasulullah makan dengan menggunakan 3 jari. Pun ditinggalkan hari ini. Dan setelah makan, Rasulullah menjilat jari-jari. Disebut dalam satu riwayat, sehingga ihmarra, merah tangan Rasulullah dengan kuatnya dihisap jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni kalau makan dengan tangan jilat jari jatuh standard panggil. Oh, kamu ni kuno ni, ketinggalan zaman ni. La ilaha illallah. Ini sunnah Nabi Muhammad yang perlu kita hidupkan, yang perlu kita tidak malu untuk zahirkan sunnah. Hari ini masyarakat agak malu nak praktikkan sunnah di kalangan masyarakat. Harusnya kita ini rasa gembira, rasa happy, rasa agung dapat menzahirkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jilat jari kita walaupun kita makan di hotel, walaupun kita bersama VVIP, jilat jari kita, tak ada menjadi masalah. Jangan langsung dengan tisu. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah, Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu telah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila seseorang daripada kamu selesai daripada makan, maka jangan dia menyapu tangannya sehingga dia menjilat tangannya terlebih dahulu. Subhanallah, saintis kaji bila mana seseorang itu menjilat jarinya, apa yang ada di kuku-kuku manusia ini membantu untuk menghadamkan dan memudahkan penghadaman makanan dalam perut kita, dan banyak lagi faedah-faedahnya. Kalau sains sebut baru nak percaya. Rasulullah buat tak percaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita perlu yakin dan jangan sedikit pun rasa ragu-ragu di atas apa sahaja yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita perlu yakin dalam hati kita, itulah perkara yang terbaik, yang sebaik-baik yang perlu kita contohi, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah. Qudwatun hasanah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, antaranya lain apabila terjatuh makanan ke lantai atau ke meja, Rasulullah ajar supaya kita ambil, cucikan makanan tadi dan makan. Yang kita biarkan makanan yang tumpah itu di tempat itu tanpa kita mengutip makanan yang tumpah. Itu sunnah Nabi. Hari ini ramai yang lupa. Kita sunat juga menjilat bekas makanan. Oh, kalau kita jilat hari ini dikira anjing atau dikira orang yang tidak beradab. La ilaha illallah. Ini Rasulullah yang ajar kepada kita menghidupkan makanan kuah daripada mangkuk. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat begitu hari ini, woi, siapa kamu ni? Tidak ikut protokol ini. La ilaha illallah. Hari ini ramai umat memandang lekeh kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sedangkan setiap apa yang saya sebutkan ini adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi perkara-perkara yang ditinggalkan. Di antaranya ketika kita minum, kita sunat bernafas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Minum seteguk, bernafas di luar gelas. Maka kita ucap alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, teguk 3 kali, teguk 3 kali nafas. Ini cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai hari ini lupa dan tidak buat sunnah ini. Setiap kali kita minum dengan 3 nafas katanya Rasulullah. Bagaimana 3 nafas? Dengan bernafas di luar gelas. Dan banyak lagi lah sunnah-sunnah yang perlu kita dalami, yang perlu kita terakai, untuk kita cuba berusaha mempraktikkan sunnah dalam diri kita. Semakin banyak sunnah yang kita praktikkan dalam hidup kita, semakin bercahayalah hati dan diri kita.
Kerana kata para ulama, setiap sunnah itu nur. Katanya Abi Ali Al-Mashhur, Mufti Tarim Almarhum, beliau berkata, setiap sunnah itu memiliki nur tersendiri. Semakin banyak sunnah yang kita amalkan dan praktikkan, semakin banyak cahaya yang kita miliki, dan cahaya inilah untuk kita melayakkan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya memohon maaf sekiranya terkasar bahasa, terkurang daripada penyampaian saya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Nizam yang saya kasihi dan saya muliakan, yang sudi memberi ruang kepada saya dalam program Praf Istiwa untuk membukti, menzahirkan rasa mahabbah kita semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara untuk kita mendapat syafaat Nabi Muhammad kecuali dengan kita menanamkan rasa cinta. Dan bagaimana ingin rasa cinta ini, perlu kita praktikkan, buktikan cinta kita dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah tempatkan kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi asbab kepada turunnya rahmat Allah, menjadi asbab kepada selamatnya kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Kita mendoakan pertubuhan Ar-Rasyid semakin maju, semakin barakah, dirahmati oleh Allah, dan semua yang hadir bersama pada malam ini di alam maya ini dikabulkan hajat-hajatnya, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicampurkan hakikat mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan kepada saudara kita di Palestin, saudara kita di mana jua sahaja, semoga mereka semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetapkan hati di saat fitnah-fitnah akhir zaman ini, ditunjukkan kepada kita jalan yang benar. Tidak sabar kita menunggu kedatangan bulan Rabiul Awal untuk sama-sama kita menzahirkan, menterjemahkan rasa kegembiraan, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, matikan kita semua dalam husnul khatimah insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khair kepada guru kita Al-Fadhil Ustaz Luqman Hakim, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, wa ma ta'ala sihat wal afiyah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga guru kita Allah Taala panjangkan umur beliau dalam kesihatan, kebaikan, dalam keafiatan. Allah berikan beliau dipermudahkan urusan dakwah beliau, dan moga-moga menjadi penyejuk mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mohon daripada guru kita supaya tak lupa kita dalam dakwah beliau, tak lupa kita dalam usaha beliau, dan tak lupa kita daripada bagaimana beliau munajat dan doa, supaya kita semua yang hadir terselit sekali dalam doa beliau insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita pihak Majlis Selawat Ar-Rasyid mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fadhil Ustaz atas kesudian Ustaz bersama kami dengan penyampaian yang tak pernah putus, dengan penyampaian yang sangat betul-betul inginkan supaya kita hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Kami mohon doa daripada Ustaz, moga-moga kami istiqamah dengan sunnah Nabi, moga-moga kami diberi taufik untuk beramal dengan apa yang Ustaz pesan kepada kami, dan moga-moga apa yang diberikan kepada kita, tuan-tuan sekalian semuanya, itu menjadi satu kayu ukur di manakah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta pada Nabi, kita sayang pada Nabi, maka inilah masanya, inilah waktunya, inilah perkaranya, inilah halnya orang-orang yang cinta Nabi, tak lekang satu pun daripada sunnah-sunnah Nabi yang kita hidupkan, seperti para ulama, seperti para salihin yang guru kita sebut sebentar tadi, kisah-kisah bagaimana sekecil itu pun sunnah-sunnahnya, takbir naik, tasbih turun, itu pun menjadi satu kayu ukur bagaimana keadaan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucap terima kasih lagi sekali, dan kami Ustaz mohon maaf atas segala kekurangan daripada Majlis Selawat Ar-Rasyid, dan kami berbesar hati menjemput Al-Fadhil Ustaz dan juga semua yang hadir, terutamanya guru kita, untuk bersama-sama dengan kita Ustaz pada festival Kemuncak, Festival Selawat 4.0 yang kita akan pada 2 Ogos 2025 Sabtu malam, dengan para habaib, para masyaikh. Dan kalau Ustaz sudi hadir, ini merupakan satu
kegembiraan buat kami daripada jauh datang Kelantan, sudi turun ke Selangor dengan tema Ustaz Rasulullah Merinduimu. Itu tema Allahu yang Akbar. kami bawa Masya pada Allah. festival kali ini. Masya Moga-moga Allah. berkaitan bertambah dengan kehadiran daripada Ustaz insya-Allah. Amin, amin insyaAllah. Jemput juga semua yang hadir datang ziarah ke Kelantan insyaAllah. Insya-Allah Kalau kami datang insya-Allah ziarah madrasah Ustaz, Ahlan, ziarah ahlan. riba Ustaz insya-Allah. InsyaAllah. Pihak majlis kita berikan laluan kepada Al-Fadhil guru kita untuk undur diri dan moga-moga segala apa yang disampaikan bermanfaat buat kita pastinya insya-Allah taala. InsyaAllah. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.